baru jatuh dari pokok tu. Nampak. Salah satu cara penyebaran benih ialah melalui tabiat makanan haiwan. Haiwan akan bawa lari buah yang jatuh jauh dari pokoknya. Kemudian, ia akan memakannya dan buah yang tidak habis dihadam akan ditinggalkan begitu saja. Dan kemudian biji dari buah akan dibiarkan tumbuh dengan sendirinya. Betul tak? Woohoo! Semakin hari, engkau ni semakin bijaklah, Ikuan. Aku bangga sangat dengan kebijaksanaan kau sekarang. Terima kasih. Selain dari angin dan haiwan, ada cara penyebaran yang lain tak, Iquin? Ada? Cuba teka apa? Aku dah tahu sekarang. Penyebaran benih melalui air. Betul kan? Benih apa yang boleh dipindahkan melalui air? Benih apa agaknya, buah kelapa, kan? Bijak! Aku beri kau 10 markah sebab dapat jawab soalan dengan tepat. Yeay! 10 markah. 10 markah je ke? Alah, bagilah 100. Pelukitlah. Hei, jangan nak mengada-ngada lah. Aku dah bawa engkau terbang bersama benih bunga dandelion tadi pun dah cukup bagus tau. Okeylah. Ni. Aku nak tanya kau pula. Selain dari buah kelapa, benih dari pokok apa yang boleh berpindah melalui air? Tak tahulah tu. Jawab. Buah pinang kot. Buah pinang. Jomlah kita balik, Ikuan. Hari dah semakin lewat dah ni. Jom. Aku nak cuba tanam pokok pula lah lepas ni, Queen. Ada hati nak tanam pokok pula. Apa salahnya? Tak boleh ke? Boleh. Suka hati kau lah, Ikuan. Semoga selamat perjalanan pulang kita nanti. Amin. 1, 2, 3. Woo!